Contoh kita nak mukkan ini tak apa bagi kotorkan kain microfiber. Contoh ni kita kicap lah. Nampak kotor kan kain microfiber. Waktu kita bersihkan pakai ni. Dia tak akan turun, air kotor tak akan masuk dalam air tempat air bersih. Dia akan sedut air bersih tu, bersihkan kain microfiber pada mop ni. Bersih tu. Buat sekali sampai ke hati. Kena bersihkan, nampak ni ada bekas sabunan. Kat sini lah nampak nak bersihkan, nak bilas balik. Kotor. Pegang dia. Masih kotor lagi, tak berhati. Kita buat lagi sekali. Sampai bersih. Lagi. Nampak? Macam ni kotor tadi terpecik. Dia tak akan kicap tadi, kotoran kicap dia tak akan jatuh dalam kumparan air bersih. Serius. Masih bersih lagi kan air bersih tu. Jadi air bersih dia masuk ke dalam kain dan basahkan kain microfiber tu.